Apa masalah kau Aku sakit nak pergi klinik kau tak bagi. Aku nak baring kat katil pun kau tak bagi. Apa kata kau bunuh je aku? Aku pun tak hadaplah tengok muka kau. Ha? Jangan apa-apakan mak bapak aku. Tolong. Cakap apa tadi? Apa yang kau bahasa dengan diri kau? Aku. Tak. Saya. No. Tak manis. Kan kita suami isteri kan? Panggil sayang. Sayang. Okey. Nak call bapak mentua, mak mentua je. Jangan. Sayang. Ha. Susah sangat ke nak panggil sayang? Mak jawab dengar dulu. Tolong jangan percaya pada Zainah tu siapa-siapa pun orang dia. Kenapa cakap macam tu? Dia jahat, Mak. Tolonglah jangan terpedaya dengan tipu helah dia. Diana, tak baik cakap macam tu. Lagipun, Datuk tu dah banyak tau tolong kamu. Belajar bersyukur sikit boleh tak? Terima kasih sikit. Ini barang saya. Saya tak nak susahkan you nak pergi ambil kat rumah. Biadab. Kenapa kau masuk rumah aku, Kan kita dah kahwin. Rumah you, rumah I, rumah you juga kan?